Adapun Pakatan Harapan di AP Amanah membawa naratif apa? Naratif demokrasi, keterbukaan, tata kelola, integriti, anti rasuah, bread and butter, menangani B40. Ini naratif ini dia tak masuk jiwa. Naratif UMNO kaum, naratif PAS agama masuk jiwa. Sebab itulah bagi orang-orang Melayu, bagi penyokong-penyokong UMNO dan PAS, prestasi PMR, prestasi Selangor, prestasi pembangunan Negeri Sembilan tak akan makan dengan mereka. Mereka tahu, oh bagus Selangor membangun, bagus Menteri Besar Selangor, tetapi undi akan tetap kepada itu sebab dia rasa DAP itu mengancam mereka. Tapi bukan sekarang, bukan kerana DAP di Putrajaya, bukan kerana PMR bersama DAP yang menjadikan orang Melayu terancam. Agenda propaganda menanam buruk DAP ini sudah makan 50-60 tahun, sejak tahun 60-an. Dan kadang-kadang DAP pun tak membantu. Contoh, dia sibuk juga nak gunakan bahasa Mandarin Cina di jalan lah, di kad nama lah, di backdrop program-program kerajaan lah. Yang kita dah sepakat, bahasa rasmi kita, bahasa kebangsaan dia bahasa Melayu. Kadang-kadang DAP tidak sensitif trigger kebodohan itu yang tidak menguntungkan apa-apa. Ini masalah yang terpaksalah orang Melayu Pakatan Harapan bertoleransi. Tapi di kalangan pengundi DAP pula, mereka tidak sedap perkara ini. Mereka anggap PML ni nak favor Melayu ya. Tidak meraihkan UEC misalnya ataupun demand-demand tuntutan yang lain. Kali ini BN menang banyak, BN dan Commonwealth menang banyak. Kemungkinan kita juga akan melantik Timbalan Esko. Ada kuasa kan, lantik lah. Oh, menang banyak kan, 18 je. Kalau campur dengan Perikatan Nasional baru 25. Dulu dengan Pakatan Harapan 17 campur 14, 31. Lebih 6 kursi lagi banyak. Ada lantik Timbalan Esko? Tak ada. Kali ni tengok banyak. Rakyat Negeri Sembilan boleh nampak kan, banyak duit reserve pun 1.3 bilion, duit negeri pun banyak kan. Jadi boleh, tak apa, kita lantik bagi harta rimah kan, harta rampasan. Tak apalah, engkau ada kuasa, engkau buat. Rakyat Negeri Sembilan kau orang tengok sendiri. Siapa yang pilih kerajaan ni tengok sendiri. Tengok macam mana gaya kepimpinan dia, bagaimana untuk menambahkan lagi beban ekonomi untuk diberikan kepada orang-orang yang ada jawatan ni kan. Zaman Tok Min tak dapat, pasal Tok Min tahu ini hak rakyat, ini hak negeri. Pasal Datuk Seri Aminuddin bin Harun dia tahu ini adalah amanah, bukan untuk dibagi-bagikan macam harta rimah, harta rampasan perang. Ini hak rakyat, inilah rakyat dapat. InsyaAllah akan dapat Timbalan Esko terbaik. Duit banyak, jangan risau. 1.3 bilion tu 5 tahun pun tak habis. Gunakan selagi boleh. Pelasar je, jangan kisah. Rakyat Negeri Sembilan tak perlu ambil tahu. Kau dah bagi aku mandat, kau dah bagi aku kuasa, aku berhak nak buat apa. Buatlah. Sebab kali ni BN menang banyak, BN dan Commonwealth menang banyak. Kemungkinan kita juga akan melantik Timbalan Esko.